Ramai lagi yang tak tahu cara yang terbaik menabung emas. Bagi tuan-puan yang tahu, tengok video ini sampai habis dan share video ini untuk rujukan yang akan datang. Kalau tuan-puan tahu, zaman dulu tak mudah tahu kena nak tukarkan duit raya jadi emas. Bajet nak beli emas selalunya kena besar. Tapi tuan-puan, sejak ada akaun Emastek Public Gold yang telah diperkenalkan oleh Public Gold pada tahun 2014, kita dah boleh beli emas dengan bajet serendah RM100 tuan-puan. Ada sahaja duit RM100 bermakna kita dah boleh terus top up tabungan emas untuk kita dan anak-anak. Mana-mana duit raya anak-anak yang tak cukup, jadi tuan-puan boleh berkongsi dengan pasangan, top up sahaja untuk genapkan kepada RM100 yang terdekat. Nanti bila mereka dah capai usia matang untuk uruskan sendiri duit mereka, jadi pihak ibu bapa akan serahkan kepingan-kepingan emas tu kepada mereka suatu hari nanti. Atau tukarkan sahaja stage akaun gap junior kepada akaun dewasa bila capai usia 18 tahun untuk mereka uruskan sendiri semuanya. InsyaAllah tuan-puan. Jadi siapa yang ada emas, dia akan untung untuk jangka masa yang panjang. Simpanlah emas untuk jangka masa yang panjang untuk pendidikan anak-anak. Dapat sesuatu, semoga bermanfaat. Bagi ibu bapa yang teringin nak buka akaun Gap Junior untuk anak-anak, boleh terus klik bio saya ataupun refer di pin video untuk saya bantu sebaiknya. Jadi tuan-puan, teruskan follow saya untuk lebih banyak ilmu keuangan dan emas.